Bunda Rozita Ibrahim excited, staf tak tidur sebab rewang nak menyiapkan rumah selama 3 hari untuk menjamu 30 orang tetamu istimewa datang beraya di London. Semuanya tanpa diorder, dibuat sendiri, dibawa dari Malaysia. Saya sangat excited sebab bersungguhnya staf saya semua mereka tak tidur malam tadi untuk menyiapkan rumah sekemas ini rewang dari dah 3 hari untuk menjamu hampir 30 orang makan tanpa sebarang order, kami buat sendiri. Jom lihat. Ini semua persiapan yang kami bawa daripada Malaysia. Ready to cook, ready to eat, ready to sambal kacang and main nasi impit. Cia! Cantik sini je, cantik. Rumah je layan. Ha! Jom kan? Let's go! Let's go tadi. Ni kenapa? Rumah je lah kopi. Puan yang Cik Amin atas sikit. Ni boleh tak belakang dulu? Gitu, atas sikit. Ni nak letak belakang belakang. Belakang. Siapa yang berpantun? Zul. Cik Zul. Tadi pantun kau kan ada? Saya tak pantun. Okey, makan keropok losong. Salam kosong-kosong. Baik. Ini semua pantun apa ni? Terima kasih banyak semua yang datang. Terima kasihlah buat keraya ya. Pertama saya datang kemari. Masya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Silakan. Silakan. Masuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.